Perkara susulan kepada persiapan akhir bagi sidang kemuncak ASEAN ke-47. Ketua kerajaan yang pertama telah tiba pada jam 12 suku tengah hari tadi, iaitu Perdana Menteri Timor Leste. Saya telah menerima beliau di Kompleks Bunga Raya dan selepas ini sejumlah ketua kerajaan dan juga ketua negara akan mula tiba hinggalah ke sidang kemuncak ASEAN pada hari Ahad, dan semua persiapan telah direncana dengan baik. Untuk makluman dan peringatan bahawa tidak ada lockdown di Kuala Lumpur, laluan adalah seperti yang telah diumumkan. Sekiranya ada penutupan berkala ataupun berjadual, rujuk dengan Ketua Polis Kuala Lumpur. Cuma pada 26 hari bulan akan bermula di kawasan sekitar Kuala Lumpur Convention Centre. Laluan-laluan utama itu akan ditutup. Jadi sekiranya ada apa-apa boleh rujuk dengan pihak PDRM khusus IPK Kuala Lumpur.